Selamat datang ke sesi perkongsian kita. Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya Malaysia ni ditadbir? Kita ada raja, tapi kita juga ada pilihan raya. Nampak macam dua dunia yang berbeza kan? Hari ni kita nak bongkar macam mana gabungan unik antara warisan dan kemodenan ni bekerjasama membentuk negara kita. Jom kita mulakan. Soalan ni nampak macam mudah je kan? Bagaimanakah Malaysia ditadbir? Tapi jawapannya yang itu yang menarik. Jawapannya bukan satu sistem, tapi gabungan dua idea yang sangat kuat. Tradisi yang diwarisi zaman bersamaan dan kuasa pilihan rakyat. Okey, jom kita pecahkan. Di satu pihak, kita ada raja berperlembagaan. Cuba bayangkan, ia macam sauh negara kita. Simbol yang kukuh, lambang kedaulatan, di mana kuasa raja itu sendiri berpandukan perlembagaan. Di satu pihak lagi, kita ada demokrasi berparlimen. Yang ini pula macam enjin negara. Kuasa datang daripada rakyat yang memilih kerajaan melalui pilihan raya. Penting untuk kita faham, dua ni bukan lawan tau, tapi macam rakan kongsi yang saling melengkapi dalam mentadbir Malaysia. Untuk faham macam mana keseimbangan ni berfungsi hari ini, kita kena travel sikit ke masa lalu. Jom kita lihat balik perjalanan kuasa raja daripada zaman kuasa mutlak sampailah ke peranan dalam perlembagaan moden sekarang. Kalau kita undur ke zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja memang pegang kuasa mutlak. Dengan perkataan mutlak ni macam, boleh buat apa sahaja kan? Tapi sebenarnya tak juga. Pemerintahan raja pada masa itu dipandu oleh undang-undang bertulis, macam Hukum Kanun Melaka. Jadi dari sinilah kita boleh nampak benih-benih awal idea yang kuasa pemerintah pun perlu ada landasan undang-undang. Konsep ni jadi sangat penting kemudiannya. Perjalanan ni memang berliku. Mula-mula kuasa mutlak di Melaka. Lepas tu datang zaman British. Wujud pula sistem residen. Kuasa raja dihadkan sikit, tapi kedaulatan negeri masih terjaga. Titik paling genting mungkin pada tahun 1946 dengan Malayan Union. Kedaulatan Raja-Raja Melayu hampir terhakis. Inilah yang mencetuskan kebangkitan orang Melayu. Dan daripada krisis inilah lahirnya satu sistem baru pada tahun 1957, iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang kita amalkan sampai hari ini. Kemerdekaan tu bukan setakat kibar bendera dan laung merdeka tau. Ia tentang membina sebuah rumah yang kukuh untuk negara baru. Dan untuk menyokong rumah ni, kita perlukan tiang-tiang seri, iaitu institusi-institusi penting yang jadi tulang belakang pentadbiran moden kita. Yang ini memang cukup istimewa. Boleh kata tak ada di tempat lain di dunia. Majlis Raja-Raja. Ia bermula dari Durbar zaman British, tapi dah berevolusi jadi satu badan perlembagaan yang sangat berkuasa. Fungsinya penting sangat. Daripada memilih Yang di-Pertuan Agong, sampailah menjadi pengimbang kepada kuasa kerajaan. Ia macam penjaga tradisi dan kestabilan negara kita. Jadi, berapa lama Agong kita berkhidmat? Senang je nak ingat. Nombornya 5. 5 tahun. Dan yang paling unik, baginda dipilih secara bergilir-gilir oleh Majlis Raja-Raja daripada 9 Raja Melayu. Sistem pusingan macam ni memang satu-satunya di dunia. Petikan ni, memang merangkum segalanya. Jawatan Yang di-Pertuan Agong ni bukan sekadar simbolik. Baginda adalah puncak dalam struktur negara kita, lambang kedaulatan dan yang paling penting, menjadi payung perpaduan untuk kita semua, seluruh rakyat Malaysia. Okey, kita dah cerita pasal sauh negara. Sekarang, jom kita beralih pula pada enjin yang menggerakkan negara. Jom kita fahamkan demokrasi berparlimen. Di sinilah peranan anda dan saya, peranan kita semua sebagai warga negara. Kuasa rakyat dizahirkan melalui peti undi. Setiap 5 tahun, kita diberi hak untuk memilih wakil kita dan secara kolektif, kita menentukan hala tuju negara. Inilah nadi demokrasi kita, di mana suara rakyat membentuk sebuah kerajaan. Okey, bila dah ada kerajaan, macam mana kita nak pastikan kuasa tak disalahguna? Sistem kita ada satu prinsip penting, pengasingan kuasa. Bayangkan macam 3 tiang yang berbeza tapi menyokong satu bumbung yang sama. Badan perundangan, merekalah yang buat undang-undang. Badan eksekutif pula yang melaksanakannya. Dan badan kehakiman, mereka jadi macam pengadil untuk pastikan semua ikut peraturan. Sistem semak dan imbang ni penting supaya tak ada satu pihak pun yang jadi terlalu berkuasa. Sekarang, masa untuk kita satukan kedua-dua idea tadi. Kita dah tengok pasal raja, dah tengok pasal demokrasi. Gabungan inilah yang menghasilkan, formula pentadbiran yang sangat unik khas untuk Malaysia. Inilah dia, resepi rahsia Malaysia. Satu keseimbangan yang sangat teliti. Di satu sisi, kita jaga dan pelihara unsur-unsur tradisi yang jadi akar kita, macam institusi raja dan kedudukan Islam. Di sisi lain pula, kita raikan unsur-unsur moden macam demokrasi, perlembagaan dan hak kewarganegaraan untuk semua. Keseimbangan inilah yang membentuk identiti kita.
Jadi, apa sebenarnya peranan raja dalam sistem demokrasi kita ni? Peranannya sangatlah kritikal sebagai kuasa pengimbang. Sebab raja berada di atas politik, baginda boleh jadi orang tengah yang neutral kalau berlaku krisis politik. Kuasa budi bicara baginda, contohnya macam melantik Perdana Menteri yang pada hemat baginda ada sokongan majoriti atau menangguhkan pembubaran parlimen, ini semua macam safety net untuk pastikan negara kita sentiasa stabil. Dan formula perlembagaan ni bukan sekadar atas kertas tau. Ia dihidupkan oleh budaya politik kita. Sejak merdeka, kejayaan Malaysia ni banyak dibina atas semangat kerjasama dan tolak ansur antara pemimpin pelbagai kaum. Semangat ni juga diabadikan dalam rukun negara kita. Prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, sentiasa mengingatkan kita semua yang kita adalah sebahagian daripada kerangka yang sama. Kesimpulannya, sistem kita ni bolehlah diibaratkan macam sebatang pokok yang besar dan rendang. Akarnya adalah tradisi yang mencengkam bumi, manakala dahan-dahannya yang menjulang tinggi ke langit itu adalah kemodenan. Gabungan ini bukan kelemahan. Sebaliknya, ia telah terbukti menjadi ramuan kejayaan yang memberikan kestabilan dan kemakmuran yang kita kecapi selama ini. Tapi, cerita ini belum berakhir. Dunia sentiasa berubah. Dan sistem yang telah banyak berjasa pada kita ni pun berdepan dengan cabaran-cabaran baru. Jadi persoalannya, bagaimanakah adunan unik antara tradisi dan demokrasi ini akan terus berevolusi untuk membentuk masa depan Malaysia? Itu soalan untuk kita fikir-fikirkan bersama. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.